Daripada perang di Timur Tengah, lah ni Asia Tenggara pula panah. Thailand dengan Kemboja dok belaga angin pula dah. Suasananya tegang dengan Thailand dan Kemboja lah ni. Ingat follow safe dulu weh. Kali ni nampak ada masalah benar dengan Kemboja. Iaitu Hun Sen ketua Hak Perdana Menteri sebelum ni yang menjadi bos dua dewan tu dok ugut katanya Kemboja akan ada senjata hak boleh sampai ke Bangkok, Thailand. Lah ni suasana antara Thailand dengan Kemboja memang tegang. Ada hak nak potong elektrik, ada tutup talian, ada tutup sepadet, dua-dua nak buat gitulah weh. Hari ni ketua Kemboja hak dulu Hun Sen dia ayat dalam sidang parlimen dia, Kemboja ada hak nak mempertahankan diri, nak balas kalau kena. Kalau walaupun negara dia kecil, tapi tentera dia ada senjata hak boleh sampai ke Bangkok bila-bila. Tapi set dia tak guna lagi lah. Ucapan dia hak panjang dalam 3 jam tu. Lepas dengan ucapan dia, Thailand terkejut. Dia kata hairan sungguh dengan Hun Sen tu. Ajak bincang dengan elok. Tapi Kementerian Luar Thailand pada 20 Jun katanya dia tak suka lah Hun Sen tu kecek lagu tu pasal PM Thailand, iaitu Petong Tan dan keluarga dia. Hun Sen siap lagi sound. Dia cakap Petong Tan tu cara dia tak betul. Ya, urus tempatan, urus antara sempadan Thailand Kemboja, dan dia siap dedahkan bekas PM dululah, kiranya mak cik dia lah, Yingluck dulu lari ke Kemboja pakai pasport Kemboja lagi. Tak cukup situ lagi, dia dedah lagi bekas ayah pada Petong Tan tu, tak asing tu, memang hari tu pura-pura sakit pula dah. Inilah membuatkan Thailand ni rasa terkilan dah. So dia kata pihak Thailand, Kementerian Luar hoyaknya, saya terkejut. Ini luar biasa dah kalau ikut adab diplomasi. Lah ni nampak Thailand bukan takut pada askar Kemboja, tapi takut dengan cara Hun Sen main diplomasi. Semua rahsia, hak peribadi, rakaman pelik-pelik, cerita lama, hak dulu-dulu, semua dia nak ambil korek belakang. Jadi lah ni tak tahu weh, Hun Sen bila dia nak jadi bos dewan ni, dia berani dia lain macam. Maklumlah dia tu bekas PM dulu. Lah ni anak dia pegang pula. So jadinya diplomasi lagu tu, siapa lagi berani nak nego dengan dia? Demo rasa guna, minta komen di bawah.